Alright, selamat datang ke Lensa Kita Studios. Okay, cue the intro. Episod 5. Dah 5 episod lah. As you all can see, ni drone gear lah yang kita orang guna. First one is DJI Avata 2 and second one is DJI Flip. Okay, so dekat studio kita orang ni, kita orang guna dua jenis drone lah. Untuk kegunaan yang berbeza. PV punya drone guna untuk shoot running spots, benda yang high pace. So siapa nak beli second hand boleh roger. And then dia punya ni lah DJI Goggles 3. So yang ni untuk FPV sangat sesuai. So kita boleh nampak live footage lah waktu pakai drone tu. So macam memang ada kat dalam tu VR. Compared to DJI Flip, DJI Flip guna ni DJI RC2, RCN2 ke RC2 tak kisah. Tapi dia punya function dia ni lah screen. So ada lagi satu RCN1 kot yang pakai phone untuk gunakan sebagai screen. Distance dia lebih kurang 1 ke 3 km, depend on korang punya surrounding lah. Sama ada banyak pokok ke, banyak bangunan ke, semua benda tu boleh menghalang. Perbezaan dia kat sini ialah satu, kita tengok screen kat bawah, so selamat sikit. Kalau pakai ni tak nampak apa-apa. Kalau kena beduk dari belakang memang gone. Tapi kalau pakai ni pastikan korang selamat lah. Tengok sebab dalam ni tak nampak apa-apa kan. Nampak drone korang punya view sahaja. Untuk DJI Avata 2 ni sebab aku dah biasa pakai controller macam ni, so aku instead of pakai dia punya remote control yang kecil motion sensor yang boleh control macam pakai kapal terbang aku beli ni DJI FPV Remote Controller 3. So yang ni similar controls macam ni, tapi ada few feature yang boleh buat dia jadi pro lah. Sama ada manual mode. So yang ni pun boleh cocok juga dekat komputer kalau korang nak training. So ada few program untuk train lah pakai FPV ni. Korang bukan beli FPV pump terus main. So better to train first, have a feel macam mana korang nak drive. Benda ni bahaya sebab dia laju dan kuat. Langgar orang. Ada few case hari tu dekat waktu running di PKL, ada budak baru nak try belajar main drone. Dia pergi fly drone, langgar kepala budak tu dah berdarah. Mak dia dah minta ganti rugi semua. Tapi di PKL settle tepi, so bayar dia punya medical ke apa. Lepas tu budak tu dah kena ban lah daripada bawa drone. So kena belajar betul-betul nak bawa FPV ni. Dia sangat laju. Pastikan keselamatan korang is your top priority lah waktu tengah fly drone ni. So let's talk about specs yang drone ni boleh bawa lah. Okay, first off, di Avata 2 ni dia punya quality kamera dia sebiji macam Action 4. In fact dia ambil DJI Action 4 punya kamera, lepas tu dia cabut sumbat kat dalam ni. Lepas tu dia cucuk gimbal. Ada gimbal sikit kat dalam ni, so dia akan balancekan lah. So bila korang terbang laju pun footage nampak smooth. So dia ada 4K, boleh shoot 120fps, sangat sesuai untuk footage yang pace, nak tunjuk fly in between buildings ke, benda tu sangat sesuai dengan Avata 2 ni. Bateri dia 10 ke 15 minit saja, depend on cara korang punya flight. Yang lain kena charge. Nak charge punya lama, pakai kejap ke. So dia ada macam switch. So kalau manual mode dia akan lebih macam bawa motor. Tu aku boleh terangkan kat korang lah. FPV drone ni korang set ke manual mode, dia macam bawa motor. Selagi korang tak tolak knob tu, tak pulas enjin, dia tak gerak. So kipas ni kau bayangkan macam tengah bawa motor. Kau pulas, tolak benda ni ke atas, dia macam tolak enjin, macam tekan minyak. So benda yang terbang ni kalau kau tak tekan minyak, dia jatuh. So benda ni perlukan a few practice nak really get to know how to drive it. Maybe korang boleh pergi kelas ke apa ke. So once dah tekan minyak baru dia terbang. So kalau korang lepas, jatuh lah. So korang kena balance kan, laju mana je nak terbang. So manual mode ni untuk orang yang experience, boleh training dekat program online, either lift off daripada Steam ataupun any FPV simulator. Internal memory dekat DJI Avata 2 ada 40GB internal memory. So korang tak perlu cocok pun memory card. Once dah beli, internal memory dia built in. Read write speed dia laju compared to microSD lah. Sama microSD ada yang read write slow, lagi dia tak boleh record ke apa kan. And then the second one, DJI Flip. DJI Flip ni boleh dikatakan budget quality drone, tapi kamera dia high end. Itu yang penting. Sebab kamera dia sebiji dengan Mavic Pro 4. So dia punya kamera quality tinggi, tapi dia punya body lebih ringan, senang nak bawa. So korang tak payah, bag dia kecil.
So korang kena flip macam ni lah. Boleh buka. Dia ada motion sensor belah depan saja. So compared to Mavic Pro 4, Mini Pro 4 silap, bukan Mavic Pro 4, Mini Pro 4 omnidirectional lah, omnidirectional sensor. So korang terbang ke nanti dia akan berhenti lah. So tapi aku memang tak buka benda tu. Kalau langgar sebab dah biasa bawa kan. So benda ni less security tapi quality kamera sangat bagus. It's really good for photography juga sebab dia punya image stabilization. Sabar. Kualiti fotografi dia sangat bagus. Dia punya cinematic shot yang slow, nak tengok korang punya view, landscape, cinematic view, semua benda tu sesuai untuk guna benda ni. Sangat murah, lebih kurang 1,800 atau 1,700. Second hand memang boleh dapat 1,000 je. Dapat 3 bateri. Each bateri boleh tahan 15 to 20 minit. Lebih 5 minit daripada ni. So depend on korang punya usage macam mana. Dia punya kualiti gambar bagus tapi dia tak sama. Macam mana pun dia takkan sama. Sebab yang ni dia terbang slow macam tu kan. Yang ni memang laju nak mampus, masuk ke. Langgar jatuh lah. Sebab tu kita beli ni. Propeller guard. Propeller guard ni bagus. RM10 je kot kat Shopee. Alright, okay, sekarang ni kita nak cerita pasal a few modes yang ada dekat drone flip dengan FPV ni lah. So kat sini korang boleh nampak C, N dengan S. Nampak? Gitu. Boleh tukar mode dia. So C ni adalah untuk cinematic mode. Cinematic mode ni dia terbang lebih slow. So lebih santai. Lepas tu dia tak terlalu rushing dia punya engine dia. N ni pula normal mode. S ni sport mode. So sport mode ni dia tambah kelajuan lah. So drain bateri lagi laju. Tapi kalau nak terbang laju, nak kejar kereta ke, nak kejar orang tengah lari ke, benda ni penting lah. So pastikan korang tahu mode ni dia punya speed banyak mana. Be careful. Just know that mode ni ada lah, boleh control. DJI Flip ni dia punya kekurangan dia tak ada internal memory. Sangat kecil. So memang boleh ambil a few gambar, like 5 gambar ke macam tu. Lepas tu habis. Lepas tu dia kena cocok ni SD card. Nampak SD card? Ada tempat lah kat tepi tu, ada latch, masukkan je. Alright, Q shot yang kita orang guna shoot, sama ada dekat running event ke, wedding ke. So benda-benda ni banyak lah kita orang pakai untuk kita punya production. So kalau korang perlukan production shoot yang perlukan drone, nak tengok shot cinematic ke, shot laju ke apa ke, Lensa Kita Studio boleh supply videographer yang boleh bawa, iaitu saya lah dengan Faizal di belakang kamera. Mantap. Alright, tu je. Jumpa lagi di minggu depan. Kalau minggu depan free, cue dah outro. Benda nak tambah sikit, kalau korang nak beli drone baru, ada Avatar punya series ada keluarkan model baru iaitu Avatar 360. Tapi dia comes with RCN2, which is this one. So macam pelik sikit lah. Ada FPV drone tapi controller bukan controller FPV. So kalau korang nak beli Avatar 360, dia ada 360 punya view. So better korang beli sekali dengan DJI Goggles 3. Sebab DJI Goggles 3 boleh utilize 360 punya camera orientation lah. So kalau korang pakai, sekejap, kena buka spek, jangan pakai spek. Ada knob pusing belakang. Sekejap. Ok, macam ni. So untuk Avatar 360, dia ada 360 vision lah. 360 vision, korang boleh just pasang goggle. Lepas tu kalau korang pusing kepala, dia akan pusingkan sekali kamera tu lah. So korang boleh tengok betul-betul macam dalam cockpit lah. Bila korang pakai kamera ni, dia pakai, lepas tu tengok, lepas tu drive. So Avatar 360 ni kita orang plan nak beli kalau ada budget. So kalau korang hari kita orang lagi banyak, boleh dapat. Ni dia punya antena macam rabbit.